kita bertemu, berteman bulan terang di balik bangku. Ruang kosong makin rasa pilu, salah hati siapa yang tahu. Tiap saat makin terasa apabila menjelang jika kau tak ada. Harap semua baik-baik saja, banyak luka pernah ku rasa. Bertukar hari makin terbuka, bertukar rasa di dalam jiwa. Disangka mula percaya tentang cintaku, mula goyah jika ada kecewa. Bukan takdir yang makin kejam, cuma satu harus kau genggam. Luka semalam jadi pengajaran, hari berjalan jangan bawa dendam. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi, tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika... Cik, aku tak tahu macam mana nak bagi tahu kau. Tapi Zara yang bagi tahu kau semua pasal kau. Hah? Tak faham? Apa maksud kau? Zara nak kau percaya dekat dia, and that's why dia bongkarkan semua pasal kau kena buang kerja, pasal Lia balik seorang-seorang. Semua kau tahu sebab dia, sebab Zara, Jack. Bang, dia takut. Dia cakap kalau abang tak belajar di sini, dia nak ambil adik. Kai, kalau boleh aku tak nak nampak budak Jack tu lagi, boleh tak? Dia sempitkan pandangan aku lah. Relax guys, Zara dah bagi semua kunci rumah budak-budak tu. Kita main perlahan-lahan je. Kita bagi dia rasa macam mana hidup tapi nyawa di hujung tanduk. Kau nak laga aku ke? Laju-laju kau nak pergi mana? Lek. Bagi aku buka helmet lu. Kau buat apa sini? Kita orang jalan-jalan kat sini. Asal? Tak boleh? Weh Roy, tadi Kai pesan apa kat kau? Aku lupa lah. Kai ada kirim salam dekat kau sebelum kau mati. Tapi dia bertanya lah, kau ni sebenarnya beli gas ke? Kau ni baru aja sekarang? Apa benda kau cakap ni? Aku buat kerja aku lah. Kesini kau! Hei, mana Jack ni? Sorry, duduk lambat. Tadi aku uruskan Lia sekejap. Tak apa, aku faham Jack. Lewat sikit Kau benda apa kau nak cerita ni? Ika dah cerita semua kat aku. Zara memang dah melampau Jack. Malik, selama ni aku banyak dah bersabar. Aku ingatkan dia ada hati kat aku, tapi dia dah hancurkan segala-galanya. Kau rasa apa yang patut kita buat? Kita jangan serang dia dulu, sebab itu yang dia nak. Kita tunggu biar dia rasa dia dah menang. Kai, perhati je kau. Sekali lagi kau bagi info kat Barua tu, kau kita orang bungkus dulu. Kau faham tak? Roy, jangan belah. Bodoh. Sarah, kau berpihak pada orang yang salah.